Ada orang miskin sekali datang bawa buah. Bawa buah anggur bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, kau suka ke makan? Nabi makan, Nabi senyum aja. Senyum, Nabi makan. Yang sahabat-sahabat dah terasa hati. Rasulullah ni biasa kalau dapat makanan diajak kita makan. Hari ni dia tak diajak ni kita makan. Apa cer? Kan pahal tak ajak ni. Lepas tu Nabi makan. Sampai sudah Nabi makan, kemudian orang miskin ni yang bagi kat Nabi ni rasa senang hati, dia pun jalan. Lepas tu sahabat-sahabat cakap, sampai hati ya Rasulullah, kau tak ajak pun kami. Apa Rasulullah jawab? Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya buah yang dibawa tadi masam. Aku makan, aku nikmati buah yang masam itu sebab aku tak nak sakitkan hati dia yang dah bagi kat aku. Aku senyum je aku makan. Dan aku tak nak kau datang nanti kau cakap masamnya, kecil hati dia. Dan aku tak sanggup tengok sahabat aku makan buah yang masam. Tengok macam tu sekali kita. Cuba kalau kita. Isteri kita masak masin. Macam. Nabi panggil isteri dia. Ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Cubalah kita buat macam tu dengan bini kita. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni. Macam ni macam tu. Kita tak tahu pipi dia macam mana kan. Bantai lah. Kan? Lepas tu isteri Nabi datang. Ada apa ya Rasulullah? Dia tanya Nabi kan. Rasulullah kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan suap-suap, bersuap, ingat tak? Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Nabi dah tahu, tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Tapi Nabi tetap suruh isteri dia suapkan dia. Bila suap, Nabi kunyah seperti biasa. Tengok akhlak Nabi. Sabar tak sabar. Kemudian, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap, masa Nabi kunyah, dia senyum. Nabi buat muka macam biasa. Nabi tak buat muka masin, tak ada. Bila Nabi suap dekat isteri dia, masuk ke dalam mulut, langsung dicapai pinggan tu buat ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita. Kau sini kau. Kau sedar tak berapa darah tinggi aku ini? Punya garam kan. Tak mengalah betul ayat kan. Cubalah kan elok lembut. Orang perempuan ni penat. Perempuan ni penat kadang-kadang. Dia kadang termasam, termasin. Biasa tu. Orang perempuan jangan main-main juga. Kena layan suami elok walaupun suami marah. Sabar. Sebab orang perempuan, syurga ni dah confirm kalau kita taat. Betul. Jangan sampai suami kita lagi suka makan di kedai tom yam daripada makan di rumah.